Rupanya saraf mata rosak lagi ngeri dari katarak mata. Serius weh, benda ni kalau kau lambat rawat, dia bukan sekadar buat mata kabur. Dia boleh buat kau hilang penglihatan perlahan-lahan tanpa kau sedar. Mula-mula aku perasan mata aku rasa pelik sikit. Aku ingat penat tengok phone je. Kadang-kadang nampak kabur. Kadang nampak macam ada bayang. Kadang mata rasa berat macam nak pejam sendiri. Aku ingat normal. Bila malam, penglihatan jadi makin tak jelas. Lampu kereta nampak bercabang-cabang. Bila baca tulisan kecil, huruf macam terapung. Aku fikir, alah, umur dah naik. Mungkin rabun je. Tapi yang buat aku pelik, benda tu kejap ada, kejap hilang. Kadang pagi nampak okey, petang kabur balik. Malam jadi makin teruk. Aku cover je. Silau je kot. Lampu terang sangat. Padahal dalam hati dah mula risau. Satu hari aku pergi cek mata. Doktor cek tekanan mata, cek retina, cek saraf mata. Lepas tengok result, doktor cakap sesuatu yang buat aku terdiam. Dia kata, ini bukan katarak. Aku terkejut. Habis tu apa doktor? Dia cakap, ini tanda saraf mata encik dah mula rosak. Aku terus blur. Hah? Saraf mata rosak? Doktor explain satu benda yang ramai pesakit kecil manis tak tahu. Bila gula dalam darah tinggi terlalu lama, dia akan rosakkan salur darah kecil dalam badan. Masalahnya, saraf mata sangat sensitif. Bila salur darah kecil tu rosak, oksigen tak sampai sempurna. Saraf mata jadi lemah. Bila saraf tu rosak, penglihatan akan jadi kabur, tiba-tiba nampak bayang, susah fokus, dan lama-lama boleh jadi buta kekal. Masa tu memang takut. Aku terfikir, katarak boleh operate, tapi saraf rosak? Doktor cakap terus terang, saraf yang rosak sangat susah nak pulih. Itu yang buat aku lagi risau. Masalahnya aku tak tahu macam mana nak kuatkan saraf dari dalam. Malam tu aku scroll phone. Aku terfikir, orang dulu tak ada hospital canggih, tapi jarang dengar orang tua buta sebab kecin manis. Mesti ada herba yang bantu jaga saraf dan kawal gula. Jadi aku mula cari. Aku baca pasal herba yang boleh stabilkan gula darah, lindungi saraf, kurangkan radang dalam badan sokong fungsi hati dan pankreas. Masa tengah cari tu, aku jumpa satu herba yang selalu disebut dalam kajian tempatan, akar legi. Herba ni dikaji sebab bantu kawal gula darah, lindungi saraf, kurangkan keradangan, kuatkan sistem dalaman pesakit kecin manis. Dulu orang kampung guna akar ni untuk rawatan kecin manis. Sekarang dah ada versi moden. Tak payah rebus, tak payah tumbuk, dah dijadikan kapsul aman. Aku pun try. Ubat hospital aku tetap teruskan makan ya. Tak tinggal pun. Aku cuma fikir, asalkan gula stabil sikit pun jadi. Tapi lepas beberapa minggu, aku mula perasan perubahan. Mata dah tak cepat kabur. Kepala tak berat macam dulu. Penglihatan lebih stabil. Badan rasa ringan. Kebas kaki pun makin kurang. Masa tu baru aku sedar satu benda. Tak semua masalah mata bermula dari mata. Kadang puncanya dari gula dalam darah yang rosakkan saraf. Kalau gula tak terkawal, dia bukan rosakkan mata je. Dia rosakkan saraf kaki dan tangan, saraf otak, saraf mata. Sebab tu ramai pesakit kecil manis mula rasa kebas, semut-semut, penglihatan kabur, badan cepat penat. Semua tu tanda saraf tengah rosak perlahan-lahan. Kalau kau ada simptom macam ni, jangan buat bodoh. Jangan tunggu sampai saraf rosak teruk. Aku rekomen kau try kapsul aman ni. Dalam dia ada gabungan herba tabib Cina yang bantu stabilkan gula darah, lindungi saraf, kurangkan radang sokong kesihatan hati. Sebab aku sendiri dah rasa perubahan. Saraf rosak ni bukan macam sakit biasa. Sekali jadi teruk, sangat susah nak patah balik. Kalau nak yang original, ada dalam beg kuning Naturix tu. Sekarang tengah promo juga. Kau boleh usah dulu, tengok review orang yang dah amalkan. Kadang benda macam ni settle awal lagi baik daripada menyesal kemudian.